ASEAN dan rakan kongsi campur tiga perlu memperkukuh kerjasama dalam usaha memperkasa golongan wanita melalui pendigitalan dengan memfokus kepada pembangunan kapasiti, inovasi serta platform rentas sempadan. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang mencadangkan tiga bidang utama kerjasama sebagai hala tuju serantau dalam menyokong pemerkasaan wanita melalui teknologi. Dalam ucap pertama di Forum ASEAN Campur Tiga mengenai wanita dan pendigitalan di Ibu Negara hari ini, Datuk Rubiah berkata tiada satu negara pun yang mampu bergerak secara solo dalam era pendigital yang pesat dan kerjasama adalah kunci utama kejayaan. By the end of the day, when rural women prosper, rural community prosper. And then rural communities prosper, our nation become stronger and more resilient. Datuk Rubiah turut mengulangi komitmen Malaysia untuk menjalinkan kerjasama rapat dengan ASEAN dan rakan kongsi campur tiga dalam membina masa depan digital yang inklusif serta tidak meminggirkan mana-mana wanita, keluarga atau masyarakat. Merujuk kepada Pelan Tindakan Rangka Kerja ASEAN mengenai pembangunan luar bandar dan pembasmian kemiskinan 2021-2025, Datuk Rubiah berkata aspirasi bersama ASEAN adalah untuk melihat wanita bukan sahaja menerima manfaat daripada proses pendigitalan, malah turut menjadi peneraju dalam membentuk masa depan digital itu sendiri. Datuk Rubiah berkata kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah yang signifikan ke arah pendigitalan luar bandar menerusi inisiatif Jendela yang berperanan meningkatkan kualiti dan liputan jalur lebar, khususnya di kawasan Kura Liputan bagi merapatkan jurang digital. According to the Department of Statistics Malaysia, DOSM, 2024, for ICT use and access, internet access by rural household in Malaysia rose to 90.3% in 2024, up from 89.8% in prior year 2023, versus urban household where the access rate was 98.8%. Datuk Rubiah turut mengetengahkan platform Desa Mall di bawah kementerian itu yang menghubungkan usahawan luar bandar dengan pasaran lebih luas dan berkata sejak dilancarkan pada 2019, ia telah berjaya menarik lebih 7,100 usahawan dengan lebih 80% daripadanya adalah wanita. Beliau berkata program pendigitalan usahawan PPU telah memberikan kemahiran perniagaan digital yang penting kepada 4,450 usahawan termasuk akses kepada pasaran, pembiayaan dan penciptaan kandungan. Seiring dengan kepengerusian ASEAN 2025 oleh Malaysia, dua acara utama telah dianjurkan iaitu dialog pelbagai pihak ASEAN mengenai Pelan Induk Pembangunan Luar Bandar ASEAN dari 7 hingga 8 Oktober dan Forum ASEAN Campur Tiga mengenai wanita dan pendigitalan pada 9 Oktober. Acara-acara ini menghimpunkan lebih 100 peserta dari ASEAN dan negara-negara campur tiga iaitu China, Jepun dan Republik Korea bagi membincangkan strategi untuk merapatkan jurang digital serta mempromosikan kesaksamaan gender.